Hai guys, kita bersama lagi dengan Quest. Hari ni kita akan bermain game iaitu Break In. Okay, macam kita nampak sekarang ada dua pilihan antara adult, orang dewasa ataupun budak-budak. Aku pilih The Hungry lah. Sebab dulu game ni famous, aku pernah main juga. Bagi aku best lah juga game story. Nampak makanan dia sedap. Tanpa buang masa, kita pergi masuk lori lah. Okay, jom masuk. Wah, bapak banyak bacon. Memang semua player lama ni. Lagi satu lah, aku sekarang rasa macam nak buat drama banyak daripada main game random. Sebab aku lagi suka buat drama bukan-bukan. Okay, jom kita tunggu Tunggu sekejap. Okay dah, kita dah sampai rumah baru kita Wow, besar gila kawasan ni, tak ada pokok. Random gila. Hello, welcome to your new home. Ada kucing. Lama tak nampak kau. Oyeng kutik. Okay, nama kau Oyeng kutik. Ada apa lah? Ada cookie. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Mantap. Apa ni? Explore the house. Okay, jom kita tengok-tengok benda best sikit dekat rumah ni. Sini ada peti, ada tempat makan. Situ ada TV. Oh, lagi 3 minit lagi, sabar. Kat sini ada basement. Check sikit ada barang ke tak. Selalunya tempat macam gini ada barang. Duit. Mantap lah duit. Kaya aku ada $30. Okay, jom. Aku nak pergi rasa nak pergi bilik lah. Kita makan sekejap, biar nyawa kat bawah tu penuh. Kan okey lah. Okay, jom kita pergi bilik. Bilik biru. Aku suka ni biru. Alah, dah penuh. Duit lagi. Mantap duit. Kaya lah aku gini, rembat duit orang. Kita pergi check bilik lain lah. Bilik warna pink. Tak ada orang duduk langsung bilik pink ni. Mungkin sebab tak ada perempuan kot. Kita orang semua lelaki. Kat sini ada bilik hijau. Tidur lah bilik hijau. Ni kata aku. Kita tengok sikit ada barang apa. Tak ada benda, langsung bilik ni. Memang bilik hijau memang miskin Kenapa bilik hijau ni miskin sangat? Tak apalah. Apa benda ni? Take the seat at the table. Dinner will be here soon. Asal ingat aku kita makan pizza. Betul? Kita makan pizza. Jangan duduk dekat meja makan. Ni meja makan kita. Nak duduk sini lah. Oyeng pun nak duduk sekali je. Oyeng duduk. Macam kucing aku nak ke pizza juga. Someone is at the door. Answer it. Okay, jom. Open the door. Yes, pizza dah sampai. Terima kasih. Okay, jom kita pergi makan pizza. Some slice of pizza appear to be bigger than other. Okay, dah dapat pizza. Kita pergi tengok TV lah. Lagi berapa saat lagi. Kita lepak sini dulu lah. Siapa tak bayar bil elektrik ni?
What happened guys? Troublemaker, kau ke tak bayar bil elektrik? Patutlah nama Trouble. Okay, lagi 18 saat. Kita duduk, kita sediakan snack. Okay, nampak nama snack ni entah, aku tak tahu aku beli snack apa. Oh, dah start. Apa jadi? MGC. Dah, siapa skip ni? Aku tak habis tengok cerita lagi. Tak apalah, kita baca kat sini. Ada apa ni? Scary Larry. Oh, ni nenek atuk tu. Atuk dah tua-tua pun buat jahat lagi. Buatlah pahala. It's a bad time. Sleeping give you energy. Go to bed. Okay, jom pergi tidur. Dah pukul apa ni? Esok bangun subuh lambat, tertinggal subuh, dosa kau. Sedapnya tidur. Harap tak ada apa-apa berlaku lah. Selamat malam. Kenapa? Gegar. Ada benda. Kat bilik sebelah. Ada apa kat bilik sebelah? Bunyi macam kena ketuk semua. Sleep guys. Apa jadi kat sebelah? Tidur. Dah pagi. The blue room has attacked last night. Everyone survive. Nasib semua survive. Baik bilik kita tak kena. Nampak bilik hijau adalah bilik paling selamat. Kayu. Oh, kita pergi tutup. Jom tutup. Ni tingkap pecah. Tutup lah. Tutup. Aduh, kena banyak kayu lagi ke? Okay, buat masa sekarang kena tutup je lah. Jadi kita akan kembali balik lepas aku siap tutup semua tingkap rumah. Okay, jumpa lagi. Okay, ini aku rasa last kot. Dah siap. You did it. You did a great job at protecting the house. Yeay. Aku orang paling function kat rumahnya. Mantap lah. Okay, apa pula Wow, it's got late fast. Oh, dah malam dah. Laju. Tapi ada 3 pizza. Duduk tu. Kita tengok siapa yang dapat. Aku rasa aku yang dapat sebab selalunya entah. Aku rasa aku orang paling luck. Biasalah. Tengok siapa. Okay, jom. Yes. No. Dia ambil semua orang situ. Tak adil. Ini tak adil. Tak apalah, aku dah pizza pun tak makan lagi. Ada apa bercahaya kat luar? Tengok sikit. Ada penjahat lah. Dia datang nak balas dendam. Habislah kita. Tamatlah sudah riwayat kita. Okay, jom. Dah tak selamat ni. Dah, jom. Kita pergi masuk bilik. Kita kena berjaga-jaga lah. Takut dia dapat masuk bilik kita, mampus kita.
Okay, tidur. Sedap nak tidur. Korang dengar? Aku dengar ada orang kena ketuk. Tu. Aduh, dia orang kena serang. Habislah. Kita punya bilik selamat lagi lah. Tak sangka kita pilih tempat yang benar. Okay, tidur. Dah pagi. Wait, bangun. Dah pagi. The blue room was attacked last night. Everyone survived. Okay, semua orang selamat lagi The boat wasn't enough to hold them. Thankfully they retreat. Lah, tak kuat lagi. Tak nak kita tambah lagi ke? Kaca pecah. Macam mana boleh kaca tu pecah? The basement door was been left open. I think a bad guy is still down there. Siapa? Tak apa, kita bantai je. Bunyi macam besar. Sorok luar, sorok. Bahaya ni sorok tu. Seram. Sorok cepat. Ni bukan. Itu kan scary. Dia buat apa dalam rumah kita? Kita buat salah benda. Sorok, senyap. Dia nampak aku. Lari. Aku tak lari. Bro, aku mati. No, mati. Macam mana aku boleh mati? Tak adil tu. Aduh. Nak kena ulang lagi main. Kita ulang lagi lah. Tapi kali ni kita akan menang kan. Aku janji. Tadi tu sebab tak tahu macam mana boleh perasan. Aduh. Tak apa, kita teruskan lah. Jom kita buat part 2. Kalau korang nak part 2, bagi tahu. Okay, let's go. Yeah.